Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberitahu tentang apa yang kita orang dapat daripada bengkel TV PSS Daerah Pontian edisi pengacaraan, juru kamera dan video editor tahun 2025. Manfaat pertama, murid digerakkan kepada kemahiran teknikal asas fotografi dan videografi. Mereka belajar menggunakan peralatan seperti kamera, mikrofon, pencahayaan dan perisian penyuntingan. Ini selaras dengan keperluan pendidikan digital dan memperkasakan belajar dengan literasi media. Selain itu, murid dapat membina keyakinan diri. Belajar yang aktif dalam TV PSS terutamanya sebagai pengacara atau wartawan cilik menunjukkan peningkatan keyakinan untuk berkomunikasi di depan halayak ramai. TV PSS menjadi saluran untuk mempromosikan aktiviti pusat sumber. Contohnya bahan bacaan dan program nilam. Itu program ini dapat memupuk kemahiran insaniah dan kreativiti murid dalam era moden. Secara keseluruhannya, bengkel fotografi dan video TV PSS adalah penting sebagai pemangkin kepada pembangunan bakat digital. Hal ini direka untuk membina dan memperkasakan penyiaran pusat sumber sekolah, menjadikan PSS itu bukan sahaja tempat membaca tapi juga pusat pengeluaran media. Secara ringkasnya, bengkel ini adalah langkah strategik untuk melahirkan generasi murid berliterasi media tinggi yang bukan sahaja pengguna tetapi juga pencipta kandungan yang berkualiti. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.